you dapat pemarkahan yang betul, insyaAllah you will get so many marks kalau nanti keluar dekat pasar you. Okay, so now let's go guys. Chapter pertama yang saya pilih adalah chapter yang pertama dalam you punya form 4, quadratic. So, dalam chapter quadratic ni, sebenarnya it's the first time you belajar pasal apa tau, yang utama dia, the highlight dia. Sebelum ni kan X kita kan macam ni je kan, 2X tambah 1 sama dengan 7, contoh. Tapi dalam this chapter, dia pergi tambah kuasa 2 dekat X dia. So, sebabkan dia kuasa 2, jawapan X you pun akan ada 2. So that is all about quadratic sebenarnya. Quadratic tu sebenarnya nama kalau dia kuasa 2, gitu je. Okay, so kebanyakannya lah yang saya rasa paling kritikal, yang mungkin lah berpeluang masuk dalam you punya exam adalah, 500 people welcome, adalah soalan-soalan berbentuk macam ni, soalan situasi. Sebab dia nak suruh you buat persamaan dan dia nak suruh you selesaikan, lepas tu dia nak suruh you buat benda lain. That's why markah dia tinggi. But that's okay. Itu memang mathematic problem solving. Tapi cara kita tackle the question tu, you need to get it right. So now, contoh macam soalan ni kan, soalan Melaka 2025 trial. Semua ni soalan trial. Rajah 8 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak. Okay, so this is a triangle bersudut tegak. Okay, faham? Diberi luas tanah itu ialah 600 meter persegi. So this one, highlight dia. Luas tanah itu ialah 600 meter persegi. Meaning to say, kalaulah nanti you kira dia punya luas, you akan end up dengan 60,000 jawapan dia. Okay? So that's the clue. Selepas itu, okay, tak apa. Keseluruhan tanah itu akan dipagar. Keseluruhan tanah itu akan dipagar dengan kos RM15.50 semeter dan hitung jumlah kos dalam RM pagar yang digunakan. Guys, contohlah kalau saya lah nak pagar rumah awak. Saya nak pagar dalam ke saya nak pagar luar? Cuba jawab dulu. Nak pagar dalam ke nak pagar luar? Maknanya macam dalam rumah ke luar rumah? Common sense, luar. Okay, yes, luar. Ya, luar. So, meaning to say, yang kalau kita nak pagar tu, kita pagarlah di luar situ, dan situ, betul? Thus, this is another way to say that kita kena cari perimeter. Lepas tu, darabkan dengan RM15.50 tu semeter. Itu je sebenarnya. Cumanya, macam mana nak cari perimeter kalau sini dah X, sini pun X? X tu apa guys? X tu nombor yang kita tak tahu. So meaning to say, first task you cari X tu dulu. Tapi nak cari macam mana? You tengokkan clue dia, dia bagi pasal apa? Pasal luas kan? Kalau luas, ini bentuk apa? Bentuk segitiga. So kalau segitiga, formula luas dia apa? 1/2 darab tapak darab tinggi. Ni sekolah rendah pun dah belajar dah. Kalau kita tanya budak sekolah rendah, dia orang boleh jawab dah. So, meaning to say, now kita kena cari luas guna this formula and end up dengan jawapan luas yang dia dah bagi tu. Gitulah. So, you kena keluarkan sikit-sikit info, you tulis apa yang you boleh tulis. That's how to tackle this kind of question. So now, okay, let's go. 1/2 darab tapak. Tapak yang mana guys? Tapak yang itu dekat bawah, 7x tolak 20. Walaupun dia ada x, biar je ada x. 7x tolak 20. Darab tinggi. Boleh saya tahu tinggi dia yang mana? Yang 5x. Clearly dah nampak dah. Darabkan dengan 5x. Okay, so now ni 1/2 darab tapak darab tinggi. Jawapan dia apa? Jawapan dia dah beri 60,000. So, lah kita tulis 60,000 dekat sini. Guys, sebenarnya kalau you tulis setakat ini je, you tak buat apa-apa lagi, you dah dapat markah pertama, K1. Okay? I dah check memang markah dia yang pertama kalau you convert dia jadi persamaan quadratic. Okay, next. Nak buat apa? Okay, ada orang akan kata, oh kembang. Ada orang akan kata, oh depan darab belakang-belakang dia. Okay, sebenarnya banyak cara you boleh buat step by step macam mana pun. Tapi kalau I suka get rid of benda yang macam pelik. Sini ada X, sini pun ada X, sini tak ada X kan sebab dia nombor kan. Okay, so I nak keep dia pergi sana dulu. Boleh? Macam mana? Sini hubungan dia apa? Hubungan dia darab, betul? So, kalau darab bawa sana jadi
bahagi. Gitu je. So, 60,000 bahagikan dengan 1/2. You akan jadi 60,000 dibahagikan dengan 1/2. Kejap kita tukar jadi warna merah. Bahagikan dengan 1/2 di sini tau. Okay, selepas itu what will happen adalah this one akan hilang. This one akan hilang. So now boleh saya terus buat yang ini tak? Saya harap tak ada masalah ya kalau saya terus buat. Okay, sebab this is form 2 punya syllabus yang mana kalau ada kurungan, ada 1, 2 benda kan. So darab je 2 masuk. Okay, so now let's go. First, 5x times 7x dapat apa? Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So now let's look at 7 times 5. You akan dapat 35. Now, tengok pula x dengan x. You akan dapat apa? 35x square. Okay, lagi. What do we need to do? Okay, 5x times negative 20. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. So, tengok ni. Negative 20 darab 5 dapat apa? Negative 100. Dan x tu, x lah. Gitu. So, now. Okay, good job. Oh, ramailah yang responsif today. Thank you so much. Okay, so tolong settlekan belah kanan 60,000 bahagikan dengan 1/2. You should get 120,000. Betul? 35x square minus 100x. Yang ni tak ada apa-apa perubahan. Should be you dapat 120,000. Okay? Kenapa I punya calculator ni macam pelik? 60,000 bahagikan dengan 1/2. Okay, yeah. So now you need to form a quadratic equation. Yes. Bila quadratic equation, you kena ingat dia mesti sama dengan kosong. Ini target kita. So, sekarang apa yang mengganggu di belah kanan? 120,000. So, bawa sana je apa? Bawa sana akan jadi tolak 120,000. Sebab sini positif, bawa sana akan jadi negatif. Tukar je. Okay. So, 35x square minus 100x minus 120,000 equals to 0. Okay, so now guys, bila you dah sampai sini, sebenarnya you dah dapat another mark. Okay, so you need to equals to 0 baru you dapat the mark. Okay, macam mana dapat 120,000? Sebab 60,000 bagi 1/2. Kita bawa 1/2 tu tadi dulu. Okay, so yes. Now, ni penting. Ini penting saya nak tekankan sangat-sangat sebab yang mana you perlu kecilkan dia untuk dapat markah. Okay, ini penting sebab tadi I tanya my teacher, dia kata kena kecilkan baru dapat markah. But that's okay guys. How about first of all, kita tengok dulu. 35x square, 100, 120,000, semua agak-agak boleh bahagi dengan nombor apa? Okay, kita nampak yang ini ada 10 boleh bagi 10. Tapi 35 tak boleh bagi 10. Supposedly, kalau you tengok betul-betul, you boleh bahagikan semua ni dengan 5. That is the biggest thing that we can see. So, 35 bahagi 5 jadi 7x square. Negative 100x bagi 5 dapat negative 20x. And, okay, negative 120,000 bahagi 5, you should get negative 24,000 equals to 0. Okay, sampai sini you boleh buat apa-apa lagi tak? I tanya you. Kenapa 5? Sebab you kena tengok antara semua nombor ni, apa sifar dia yang paling besar dia boleh bagi, yang semua ni boleh bagi. You akan perasan, oh 35 boleh bagi 5, 100 boleh bagi 5, 120,000 pun boleh bagi 5. Then, bila you sampai sini, you akan perasan, oh 7. 7 ni nombor perdana, or simply kalau you try and error bagi 7, you takkan dapat apa-apa. You takkan boleh dapat kat sini. Negatif 20 tak boleh bagi 7. So means sampai sini stop. Sampai sini stop. Terus tekan calculator. Okay, so now pandai tak pakai calculator? You tekan menu, you cari equation, cari polynomial. Okay, I rasa yang ini cara tekan calculator I tak sempat nak tunjuk. I mengharapkan you tahu tekan tau. Sebab yang ni rasanya cikgu-cikgu kat sekolah mesti dah ajar juga. Supposedly, okay, X yang pertama you akan dapat 60 dan X yang kedua you akan dapat negatif 400/7. Okay, bila you sampai sini, perasan tak saya letak gap sikit? Sebab apa tau? Sebab ada lagi satu jalan kerja that you need to do in order to get marks.
Yang mana, okay, ini jawapan untuk yang ini lepas tekan calculator. Tapi, yes, dia kena ada bracket equals 0. Gitu. Ini template dia saja, okay? Bracket equals 0. Lepas tu, nak buat apa? Letak X kiri, X kanan. Macam tu dulu. And then, what should you do? Okay. Daripada jawapan ni, you kena masuk atas, tukar tanda. Meaning to say, kalau sini positif 60, kalau bawah atas dia jadi negatif 60. Boleh terima? Setakat tukar dia sahaja. Okey, yang ini pula. Negatif 400/7. Kalau bawa naik atas jadi positif 400. But, okay, ini another exception. Kalau mana you nampak ada pecahan, tolong bawa pergi depan. Boleh. Letakkan dia sebelah X. Ini cara dia. Okay. So, I repeat Mula-mula bracket. X kiri, X kanan. Lepas tu, jawapan tukar tanda. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Kalau ada pecahan, bawa depan. Gitu je. Okay, kenapa kena bahagi 5? Sebab, okay, cuba you try expandkan benda ni. You akan dapat 7x² minus 20x minus 24,000. Okay, kalaulah yang ini tidak sama dengan yang atas, awak tak dapat markah. Secara pemarkahannya di SPM, bawah ni tak akan dapat markah kalau mana dia tak sama dengan atas. Okay, I have rechecked this with my teacher and she asked me to bagi tahu you all, sebab benda ni antara benda yang student selalu macam tertinggal. Selalu macam ambil remeh. Dia nampak dekat quadratic sini dah equals to 0, dia stop. No. But you kena bahagikan dia dengan the biggest number yang boleh. You boleh. So, kenapa tadi bahagi 5? Sebab 35, 100, 120,000 semua boleh bagi 5. Selepas tu, dapat yang ni dah tak boleh bagi apa-apa dah. Boleh faham? Kenapa kecilkan? Sebab markah. Okay. So, this one is K1. Okay juga. Kejap. Sorry. This one tak ada markah. Yang dikecilkan tu ada markah. Kejap, I check. Betul. Dia dekat kecil tu yang ada markah. Ni bahaya tau. Ni bahaya. Okay, next. Let's go. You ada dua jawapan sekarang. You ada X sama dengan 60 dan X sama dengan negatif 400/7. Okay, now. Tengok situation. Ini pasal apa? Pasal ukuran, betul tak? Meter. Kita nak ukur something pakai meter. Takkanlah sini jadi negatif 400/7. Nanti kalau darab dapat jawapan negatif meter. Tak logik, betul? Maknanya sekarang bila soalan situasi, you kena pandai. Kebiasaannya negatif tu kita akan buat apa tau? Kita akan tulis abaikan. Lepas tu kita tulis balik. X itu adalah 60 dan bukan negatif 400/7. Rejected, yes boleh. Rejected, ignore dalam English. Sebab apa? Sebab ini ukuran. Ukuran tak ada negatif. Okay? So now, kita dah tahu X tu sama dengan 60. Kita dah selesai quadratic equation. Sampai sini, you dapat another mark. Sebab you dah berjaya pilih mana satu. Boleh? So far, kita dah ada 3 markah dah ni. Kita dah ada 3 markah. Soalan ada 5 markah. So, mana lagi 2? Jawapan dia adalah sebab dia suruh kira jumlah kos. So, this is second task that you need to do. Okay? So, jadinya, kalaulah tadi sini dah dapat 60, sini pun dah dapat 60. Jadinya, kalau you kira 5 darab 60, 5 darab 60, sini akan dapat 300. Betul? 7 darab 60 tolak 20. 7 darab 60 tolak 20. You should get sini jadi 400. So, benda ni tekan kalkulator tau. Okay, now this one akan jadi sedikit benda baru. Sebab, okay, kita nak buat perimeter. Tapi yang menyondol pula, yang menyerong ni ada ke kita jumpa? So far tak ada lagi. So, nak buat apa guys? Sebab tu dia bagi tahu dekat sini dia bersudut tegak. So, you kena buat teorem Pythagoras. So, nak buat macam mana tau? Untuk yang hijau tu, kita kena buat square root square. Hypotenuse ke bukan?
Hypotenuse? Yes. So, tambah. Kalau contoh bukan hypotenuse antara dua ni, sini jadi tolak. Boleh terima? So, apa tambah apa? Tak kisah. 300 dulu boleh, 400 pun boleh. You should get 500 dekat situ. 500 meter. Okay, untuk yang ni, I suggest letakkan di bawah boleh. Sebab saya risau ada, walaupun soalan ni tak bagi markah dekat sini, tapi takut ada negeri ke SPM nanti ke bagi markah kat sini. Okay, so now kita dah tahu dah, oh sini adalah 500. Okay, so jadinya boleh kira perimeter? Boleh. Tambah semua. Lepas tu sini RM15.50 semeter. Semeter. So bila tambah, you darab RM15.50, dapatlah total price, betul? So, now, boleh dah buat another working. So, jumlah kos akan jadi, semua tadi tu, 300 tambah 400 tambah 500. This is perimeter tau. I kena tulis ni. Perimeter. Didarabkan dengan harga RM15.50. So, you should get berapa ni? Okay, so jom. 300 tambah 400 tambah 500 darab RM15.50. You should get RM18,600. So, RM tu jangan lupa. This is your K1 and this is your N1. K stands for jalan kerja, N stands for nilai jawapan. So, in total, kita dapat berapa markah ni guys? 5 markah. Gitu. Bukan kaleng-kaleng pagar dia. Ya. Besar kot pagar dia. Besar lah. Tapi macam, agak-agak lah. 18,600 kan? So far, untuk soalan kuadratik macam ni, boleh terima tak? I rasa part ni lah yang mungkin ramai sikit confused. Betul? Sebab kita kena kecilkan. Okay, teknik dia sebenarnya you try error je. Tengok 35 ni boleh bahagi 7. So, try bahagi 7 dulu. Kalau ada yang dapat pecahan, means tak boleh lah tu. So, kalau you try bahagi 5, semua dapat nombor bulat. Means, boleh lah. So, jadilah macam ni. Ni bahaya tau. Sebab, kalau you tak simplekan jadi macam ni, bawah ni semua tak akan dikira. So, that's what saya perlu notify pasal quadratic ni. Okay. So, settle pasal soalan tadi. Okay. Now, this is not a question, but this is an additional info. Bila kita kena tukar, kita punya quadratic equation tu jadi lain. Bila mana, yang pertama, macam tadi tu ada sifar. Boleh bahagi. Okay. Contohnya macam tadi, 0. Contohlah, I bagi contoh lain. 0, 2x² plus 4x plus 6. Contoh. Kalau semua boleh bahagi dengan 2, so you tunjuk you bahagi 2. So, you akan dapat apa? 0 equals to x² plus 2x plus 3. So, ini situation yang pertama bila mana you perlu permudahkan. Okay, boleh terima. Ini yang kita buat tadi. Bila ada sifar boleh bahagi? Yes. Okay, yang kedua, bila x² ada negatif. Ini pun bahaya. Contoh, 0 equals to negative x² plus 3x minus 6. Okay, nak buat apa ni? Okay, kalaulah sini ada negatif dekat x², in order to get markah before you factor, tolong jadikan this one positif. Boleh? So, nak buat macam mana? Kalau sini tukar tanda, semua ikut tukar tanda. Meaning to say, 0 equals to x² jadi positif. 3 positif tu jadi negatif 3x. Negatif, dia akan jadi positif 6. Okay, baru kalau ada markah, sini dapat markah. Sini bahaya. Okay, yang ketiga, settle yang tu. So, yang ni 2. Dan yang ketiga is, kalau ada pecahan. x² ada pecahan. Okay, x² ada pecahan. Ini pun bahaya. Contoh, 0 equals to 2/3 x² plus 2x minus 6. Contoh. So, kalaulah begini, jadinya, nampak tak ada 2/3 dekat x² tu? Macam ni pun kita tak terima tau. Kita terima macam mana? Kita kena sini bahagi, lawan bahagi apa? Lawan bahagi darab. Darab.
So, kalau darab, okay, darab nombor bawah. Kita ikut nombor bawah. Darab 3. Boleh terima? So, now, tekan calculator 1 by 1. 2/3 darab 3. You will be left with 2x square. Sebab dia cancel. Okay? Lepas tu, 2x times 3 dapat apa? Dapat 6x. Minus 6 times 3, you should get negative 18. Okay, sampai sini, are we done? Check balik. Oh, boleh bahagi lagi. Bahagi 2, bahagi 2. Ini pun kena hati-hati. 0 equals to x square plus 3x minus 9. Okay? So, now, ini tiga situation yang you kena permudahkan dia punya persamaan. Okay, yang nak SS tadi tu, SS dulu, cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kenapa bagi 2? Sebab semua ni adalah sifir 2. Kita kecilkan dia ikut sifir. Boleh faham? Macam contoh 2/4. Dua-dua atas bawah boleh bagi 2. Kita buat cara yang sama. Kita bahagi nombor yang dua-dua boleh. Semua boleh bahagi. Okay, benda ni walaupun nampak remeh, kalau you tertinggal, markah bawah ni tak dapat tau. Ini yang sedikit ni sikit pasal kuadratik. Okay, nak buat tu okay. Tapi bila sampai sini, akan ada yang terlupa, ada yang macam silap. Okay? Nak kecilkan sampai bila ya? Sampai tak boleh kecil. Macam ni, dah tak boleh. Sebab tak ada sifir, tak ada pecahan, tak ada negatif. Tak ada sifir, tak ada pecahan, tak ada negatif. Tak ada sifir, tak ada pecahan, tak ada negatif. Boleh? Okay. So, I think settle pasal yang ini. Okay? I dah bagi you solution including dengan cara menjawab. Okay, so make sure kalau keluar kat exam, jangan buat silap lah Okay, so now, let's go to the next question boleh? I tak nak lama dekat tadi tu. Okay, kalau nanti ada apa-apa soalan ke apa, you boleh pergi kat Telegram and tanya, ataupun nanti you tengok balik recording. Okay, so now, let's go. Kita tengok soalan yang next ni daripada Terengganu. Menunjukkan graf fungsi kuadratik fx equals to negative x square minus 4x plus 5. So this one, this curve is fx equals to negative x square plus 4x plus 5. Soalan minta apa? Soalan minta titik K ialah titik maksimum. So K adalah di situ dan dia beritahu titik K ialah titik maksimum. Cari koordinat titik K tadi. So dia nak tahu sini apa koordinat dia? Alamak, I like sikit Tak apa. Asalkan atas ni okey? Okey. So, apa K ni punya koordinat? So, this one sebenarnya dia ada step tau. Mana okay, I ada dekat sini. Apa ni? Because apa ni? Nevermind. Okay, so this is the steps. Okay. So now, bila mana you nak cari K dekat atas tu, you need to know a few things. First of all, bila mana dia berada di titik minimum atau maksimum, dia mesti potong graf ni jadi 2. Means, sini akan jadi tengah-tengah. Boleh faham? So, this one akan jadi midpoint. Tapi kita tak pakai midpoint pun. Usually, kita akan pakai benda lain. Okay. Then, okay. This one sebenarnya bila you nak cari yang tengah-tengah ni, x ni sama dengan berapa ni, actually kita ada satu rumus, which is x equals to negative b over 2a. Negative b over 2a. Mana nak dapat b, mana nak dapat a, apa benda a, b, c ni? Senang cerita, you tengok dekat you punya kuadratik tadi tu, susun x square, x nombor. Again, x square, x nombor. Bila x square, x nombor, dia akan ikut turutan juga A, B, C. A, B, C. So, you tarik je balik nombor yang ada dekat sebelah dia. Negatif. Negatif apa? Negatif 1. Sebab 1 tidak ditulis. Alamak, lag. Tak apa. Kalau dia lag sikit-sikit tu tak apa Asalkan yang atas ni bergerak. Okay, B akan jadi 4 sebab dia ikut depan ni. Positive 4. And C will be equals to 5. Gitu. So, that's A, B, C. Now, bila nak buat X equals to negative B over 2A, means you just kena masukkan benda yang sama je. Paksi simetri. X sama dengan negative over 2. Okay, ini memang daripada rumus tau. Dan rumus ni tak diberi dalam exam. I need you to remember. Okay. Lepas tu, yang kena masuk tu adalah yang ni je. B, Allahuakbar, besar sangat. B dengan A.
So B, kalau perasan B tu adalah 4, A negatif 1. Tolong jangan terlepas negatif 1 tu. Okay, so negatif 4 negatif 4. Oh my god, thank you so much guys. Oh, aware korang. Thank you. Okay. I betulkan. Negative 4x. B equals to negative 4. Okay, thank you so much. Sebaik I pandang juga screen tepi ni. Negative 4. Okay, negative 4 over 2. Betul lah. Tapi kenapa dia di belah kiri tapi jawapan betul. Kejap I need to confirm. Negative 2, negative 1. 2, negative 1. Ya, okay. Sure. So now, bila you tekan jawapan, kalau tekan kalkulator 4 bahagi negative 2, you should get X sama dengan negative 2, betul? This one is simply you letak dalam kalkulator je tau. Ni tak ada masalah. Ini just letak dalam kalkulator je. Sebab this one, kita sedang mencari dia punya paksi simetri. Kalau soalan tanya paksi simetri, inilah jawapan dia. Tapi tolong letak X sama dengan. Ini pun teknik menjawab yang ramai terlepas pandang. Kalau tak ada X sama dengan, tulis negatif 2 je. Tak ada markah tau. Okay, next. X ganti masuk, cari Fx. Cari Y. Maksudnya, okay, tadi equation kita yang ni kan. Fx negatif X square minus 4X plus 5. Okay, I copy dulu. I letakkan di bawah. Okay. This one is sebenarnya apa? Fx ni sebenarnya apa? Fx ni just another name untuk Y tau. So, bila you nak cari koordinat Y, Y sama dengan you ganti X tu dengan negatif 2, ganti dengan negatif 2. Jawapan daripada atas. So, kalaulah kita tulis balik, dia akan jadi apa tau? Negatif 2 kuasa 2 tolak 4 negatif 2 tambahkan dengan 5. Okay, boleh? So, nampak kan? Negatif X square minus 4X plus 5. Jangan buang minus tu. Sebab minus tu is a part of your formula. Yes, thank you so much everyone. You dapat 9. Okay, so jadinya dah dapat X negatif 2, Y sama dengan 9. Nak buat apa lepas tu? Oh, Yahoo, dah settle. Okay, dah lah blah lah pergi soalan lain. Boleh ke macam tu? Okay, this one you gotta be careful. Sebab soalan minta koordinat. So, koordinat nak tulis dalam? Yes, thank you so much everyone. Letak dalam X, Y. So, K akan jadi apa? K ialah K. So, now X dia negatif 2, Y dia 9. Dah settle. You kena declare dia punya koordinat. Sebab soalan tanya koordinat. Okay, so markah kat mana tau? Markah dekat paksi simetri 1. Markah dekat ganti masuk 1. Jawapan koordinat 1. In total you get 3. So, apa maksud titik 3 tu? Titik 3 ni just another way untuk kita kata marker. Usually kalau kita nak cakap jawapan akhir, kita letak 3 titik ni. Tak saran tulis hashtag tau. Sebab hashtag ni ada beberapa isu sewaktu penandaan SPM. Okay, I'm talking about apa ni, tak salah, memang tak salah. Dia just nak bagi tahu, oh tu jawapan I. Tapi kalau nanti ada isu timbul di SPM, dia jadi bahaya. Okay? Alright. Macam cikgu dah buat ni, padahal sebest je dengan kita. Itulah. Dia sebenarnya kan, kalau saya masuk dekat live saya mengajar ni, macam saya pun dapat mood lain tau. Serius. Cara saya cakap je lain, cara saya bertutur pun lain. Okay? Alright. Isu apa? Isu sama ada dapat ke tidak markah. Okay? Sebab right now, bila saya mengajar dalam live ni, saya nak tekankan bukan saja cara solution, tapi juga cara menjawab. Okay. So far untuk yang ini okay ya? Okay. So, untuk quadratic, boleh kita habiskan? Minta maaf bagi yang saya tak sempat nak menjawab soalan. Sebab kita lagi sejam, kita nak cover lagi beberapa. Okay, boleh. Okay. Kita tunggu dulu suara demokrasi muncul. Gaya Sefati. Allah, Sefati tu lagi power. Nak tengok formula. Formula ni ke? Negatif B over 2A ke? Boleh Negatif B over 2A. Okay. So, settle. Let's go. Okay. Next, saya pilih topik ni. Form 4 chapter 9. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Tapi,
boleh tak saya nak skip kejap chapter ni? Skip bukan sebab saya tak tahu, tapi bagi saya nak buat soalan dia mengambil sedikit masa. Dan saya pernah buat satu TikTok live dan juga saya ada post dekat saya punya YT channel topik yang sama. So andai kata kita tak sempat cover yang ni hari ni, you boleh tengok dekat I punya video tu later. Okay, kita skip dulu yang ni. Okay, kita terus pergi graf gerakan boleh? Okay, Form 4 chapter yang ke-7, graf gerakan. Apa nama YT? You pergi dekat I punya Allahu Akbar. You pergi dekat I punya Telegram. Kat situ ada, you boleh join. Ataupun link dekat bio tu pun ada sebenarnya. Okay, so jom kita tengok graf gerakan, jom. Okay. Alamak, apa ni? Kejap guys. Allahu Akbar. Lupa nak tutup Swiss. Okay, so now, graf gerakan Form 4 chapter ke-7. May I know, sebelum kita pergi ke soalan, ada berapa jenis graf? Kita ada 2 jenis graf. Yang pertama adalah jarak masa. Dan kedua adalah laju masa. Which is, in English, speed time. Atas tu distance. Distance time and also speed time. Okay. Proud dengan your define. Setiap kali tu mesti sebut Allahu Akbar. Itulah. Okay, so jom. Kita tengok, jom. Soalan yang ni dulu. This is Terengganu. So, this one, dia bagi tahu dekat kita, Raja 4 menunjukkan graf jarak masa perjalanan sebuah kereta dari Kemaman ke Kuala Terengganu. Okay, ni dia dah bagi tahu dah graf jarak masa. Tapi kalau lah anda kata dia tak bagi tahu, sini pun kita dah boleh tahu dah. Masa sentiasa tetap, sentiasa kena ada. Tapi jarak ni, dia macam fizik sikit, ya. Yeah. Okay, now, jom kita jawab soalan. Soalan gerakan ni, dia boleh jadi senang kalau you sebenarnya tahu game dia. Yang pertama, nyatakan tempoh masa dalam minit kereta itu berhenti. Okay, berhenti. Allahu Akbar. Mana saiz dia? Okay, berhenti. So, kita tengok dulu. Okay, logik lah. Berfikir secara logik. Kalaulah you berhenti, contoh you pergi drive, you pergi berhenti. You punya, contohlah you buka Waze. Waze kata 85 km left to your destination. Lepas tu you berhenti sebab you nak berak. Okay, so kalau lagi berhenti tu, Waze tu akan tiba-tiba jadi 80 km lagi, 70 km lagi. Dia akan berubah ke? No, dia akan maintain sebab pergerakan, tiada pergerakan. So supposedly kalau you tengok dekat sini, mana yang tak ada pergerakan adalah yang Allahu Akbar, adalah yang mendata. So inilah tempat dia berhenti sebenarnya. Yes. Okay, so kalaulah yang menurun macam ni, sebenarnya maksud dia apa? Maksud ni dia sedang bergerak lah sebenarnya. Bergerak. Tapi kebiasaannya kalaulah dia menurun, kita akan kata dia seolah-olah patah balik. Okay, kalaulah contoh ada nanti graf you jumpa seperti ini. Sekejap. You jumpa seperti ini. Ini kita akan kata dia macam pergi. Lepas tu contoh sini. Sini pergi, sini balik. Itu je paling-paling pun. Okay, itu je paling-paling pun. Okay, tapi tak kisahlah sebab yang ni dia tak ada pergi, dia tak ada patah balik. Dia just say dia bergerak dari Kemaman pergi Terengganu sahaja. Okay, jadinya, now, tempoh masa dia. Tempoh masa dia, tengoklah bawah awak. Tengok bawah, dia start dekat situ berapa lama? 70 naik 100, jadi berapa? Boleh je tolak 100 tolak 70. You should get this one as 30. Betul? 30 what guys? 30 minutes. Tengok sebelah Pak C. So, duration pun dia minta in minutes. No problem, 30 minutes tulis. Alright, gitu je. Alamak, apa ni? Your life is not eligible for recommendation because the content original. Apa ni? Kenapa TikTok cakap I punya live tak original? Tak kisahlah guys. Okay, so 30 minutes. Setakat itu je sebab dia satu markah. Tak payah jalan kerja pun tak apa. Tapi kalau you nak beware, boleh je 100 tolak 30 dapat 100 tolak 70 dapat 30. Okay, now let's go soalan B. Soalan B cakap apa? Soalan B cakap diberi laju purata. Now dia bagi tau, dia bagi 60 km per jam. Kemaman ke Dungun. Okay, Kemaman ke Dungun. Hitung nilai D. Okay, kita tengok dulu mana Kemaman pergi Dungun. Kemaman pergi Dungun tu yang ini. Betul? Dan selepas kita baca soalan, dia bagi tahu adalah
dia punya laju purata 60 km per jam. 60 km per jam laju purata. But guys, now, apa sebenarnya formula laju purata? Macam mana kita nak kira laju purata? Laju purata ni sebenarnya it's just total distance over total time. Boleh? So, I tulis dalam English tau punya shortcut. Sebab I rasa sini lagi senang faham. Ataupun kalau Englishnya jumlah jarak bahagi jumlah masa. JJ over JM. Bolehlah mana-mana pun. Total distance over total time. So, sekarang ni ada dua benda you kena cari. Yang pertama, apa you punya total distance? I tulis besar sikit lah. Panjang sikit. Total distance. I campur-campur language tau. Yang kedua adalah berapa dia punya total time. Okay, dua benda ni you kena cari dulu. Okay, now, let's go. Kita tengok total distance. Okay, nak tanya, kalaulah tengok macam ni kan, macam mana kita nak tahu berapa total distance dia? Total distance dia akan jadi gap antara dua ni. So, you nak buat apa? You akan buat 165 minus D. Betul? Atas tolak bawah. Gitu je. Yes, good job everyone. You got it correct. 165 minus D. Kilometer. I suka letak unit supaya tak confuse. Sebab unit ni pun satu benda yang diorang selalu mainkan kita. Betul tak? Okay. Now, how about you punya total time? Cuba tengok total time. Berapa total time tu? Sini 70 kosong 70. 70 apa? Tengok betul-betul. 70 minutes. 70 minutes. Okay, 70 minutes. Tapi guys, this one I nak you sangat-sangat hati-hati. Lepas you dah keluarkan info, tolong check dia punya unit dia bagi apa? Dia bagi jam kan? Meaning to say, kilometer okey. Kilometer memang tadi dah kilometer dah. Tapi dia punya masa tu tak betul. So nak betulkan dia macam mana? Minit tukar jadi jam. Nak buat apa? Bahagi 60. Kenapa bagi 60? Cuba you kira 60 minit 1 jam. 60 bagi 60 1. Okay, this one is conversion, basic conversion daripada sekolah rendah tau. I hope I do not have to terangkan further. Tapi senang cerita, kalaulah 70 bagi 60, you tekan kalkulator, kalkulator akan bagi 7 per 6, betul tak? Ataupun kalau you nak stay 70 per 60 pun boleh. Tapi kalkulator akan bagi 7 per 6 jam. Atau 1.167, betul tak? But I do not encourage using this. Sebab dia adalah sebenarnya 6666667. Betul? So, bila mana terjadi macam tu, berulang decimal tak berhenti, ambil je pecahan, boleh? Ambil je 7 per 6. Okay, so now dah boleh buat dia punya rumus total distance over total time. So, total distance 165 minus D kita dah dapat tadi, over total time. Okay, this one sebab dia pecahan, I just kurungkan dia di bawah. Tak ada masalah pun. Sama dengan, apa jawapan? 60. So, this one is you punya persamaan. Okay, kepada yang cakap 1.1 jam tu, adakah awak tahu bahawa this one adalah 1 jam 6 minit? 1 jam 6 minit. Sebab 0.1 yang ini darab 60, you dapat 6 tau. So, dia tak sama. Dia tak sama. So, you nak tukar tu kena hati-hati. You ambil pecahan. Ya, cikgu pun suggest guna pecahan. Ya. So, dengar cakap cikgu. Dengar cakap saya. Guna pecahan. So, biar je macam ni. Tapi, kalau dah ada pecahan dekat bawah ni, alamak serabutnya nak buat macam mana kan? Guys, kita belajar algebra kan? Boleh tak kita bawa sana jadi darab? Boleh. Sebab sini, relation dia bahagi. Lawan bawa sana jadi darab. So, jadilah 165 minus D yang tinggal 60 darab 7 per 6. Dia tak ada berubah sign, tak ada berubah apa-apa tanda, just bawa dia je. Okay, boleh terima? So, now, 60 darab 7 per 6 dapat berapa ya sepatutnya? 60 darab 7 per 6, you should get 70. 165 minus D equals to 70. Now, we aim to find the D. 165 bawa sana jadi apa? Jadi tolak 70 tolak 165. Okay.
negative D equals to 70 minus 165. You should get negative 95. Betul? But now, disebabkan dua-dua ada negatif, tukar je. Sebenarnya D ikut D tau. Kalau D tukar, sebelah sana pun tukar. Anda kata sini positif, tukar je dia lah negatif. Tapi sebabkan dia just dua-dua ada, kita tukar je. Dia jadi 95. Positif. Dua-dua jadi positif. And that is your answer sebenarnya. D equals to 95. So, markah dia di mana tau? Markah dia dekat sini ada 2. Jawapan akhir ni ada 1. Tapi, saya tahu kadang dekat sini, diorang lupa nak tukar jadi jam. So, andailah kata you ada tulis, you tertulis 165 tolak D perkan dengan 70 minit sama dengan 60. Andai kata ini terjadi, you masih dapat markah. Tapi setakat satu je. Setakat satu je markah kesian. Markah kesian. Okay? Sebab yang ni I rujuk skema. Tapi, you setakat dapat dekat sini je lah 1. Sini tak dapat dah. Sebab dah dapat jawapan lain. Okay? So, in the end, daripada 3 nanti you dapat 1 je. So, elakkan elakkan. Ini just setakat macam kalau kita tersilap je, dia masih ada markah belah kasihan. Tapi, selain daripada itu, tak ada. Masih kena macam ni. Okay? Alright. Unit tak final answer. Unit tak letak. Okay, sebab D ini adalah nilai. Perasan tak kalau you tengok D ni, atas dia 165, mana ada dia letak km. Sebab km tu di atas. Okay, so kalau dia suruh nilai macam ni, bagi je direct. Okay, tapi kalau you nak letak unit, tak apa, boleh. Okay, alright. So now, tengok sekali lalu. Is everything okay? Kalau okay, we proceed to the next question. Okay, so now, jom kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2, kalau tadi dia cakap pasal distance, soalan sini dia tukar jadi speed. Dia tukar jadi laju. So, ini je yang dia akan confusekan kita tau. Okay, sini je. Dan, okay, biasalah. Kalaulah dia tanya laju, benda paling besar dia adalah dia minta tukar jadi jarak. Tu je. Dan jarak ni akan jadi apa? Jarak ni akan jadi area under the graph. Luas di bawah graf. Luas bentuk. Yeah. Means trapezium, petak, segitiga. Ni semua bentuk, betul? So, nanti you buat formula luas, dapat jarak. Gitu je. Tapi, tak apa. Kita tengok dulu soalan tanya apa. I just bagi overview je tadi. Saja je tis. Soalan A, tanya pasal nyah pecutan. Hitung nyah pecutan bagi 8 saat yang pertama. So, now, tengok 8 saat yang pertama di mana? 8 saat yang pertama tu adalah yang ini. So, this one. This one is the graph. So, dia tanya apa nyah pecutan dekat situ. Okay, now. Ini pun another benda yang dia suka tanya juga. Pecutan. Nyah pecutan. Acceleration and deceleration. Macam mana nak dapat? You akan pakai formula laju bahagi masa. Sebenarnya dia adalah bukan laju tau. Dia akan jadi beza laju. Betul ke? 10 tolak 5. Ya, betul. Beza laju bahagi masa. Okay. So, setakat ni je. Sebab kalau you tengok ni, meter per second sebenarnya dari sini pun dah tahu dah. Meter per second ni laju. Second ni masa. Betul? Dia bahagikan. Gitu. Okay. So, daripada unit pun sebenarnya dah boleh tahu dah sebenarnya formula dia apa. Okay. So, now, kita kena tengok dulu. Okay. Beza laju. Tapi, nak beza tu 15 tolak 10 ke 10 tolak 15? Okay. Kita selaraskan, usually lah, saya akan ajar my student final tolak initial. Kejap, mana yang muat Final tolak initial. Laju akhir tolak laju awal. Okay. So, yang ni kita selaraskan final tolak initial. Apa-apa kemudian sekejap lagi baru I explain. Okay. Final tolak initial maknanya, sini 15 ni awal-awal. Lepas dia slow, dia jadi 10. So, sebenarnya, kalau ikut final tolak initial, dia akan jadi 10 tolak 15. Okay? 10 tolak 15 bahagikan masa. 8. So, sini adalah 8.
8 apa? 8. Ni pun check juga unit. 8 saat. Okay, cun. So, 8. So, 10 tolak 15 bagi 8. Kejap, I bawakan benda ni turun. Kejap. Okay, so ini kita nak cari nyah pecutan. 10 tolak 15 bagi 8. You should get minus 5 over 8. Negatif 0.625. Ataupun boleh je you bagi dalam pecahan. Sorry, negatif 5 per 8. Okay, but okay, this is where it gets a bit confusing. Bila mana dia cakap nyah kau. Bukan yang maknyah tu bukan tu lain Tapi kalau lah dia tiba-tiba kata pasal nyah pecutan macam ni kan. Okay, jawapan dia tak boleh negatif. Sebab nyah ini dah membawa makna dia negatif. Faham Dia tak boleh ada negatif sebab nyah tu dah menandakan dia negatif. Dia slow. So, bila nanti you nak tukar, jadikanlah nyah pecutan sama dengan, kalau tadi dapat negatif, tukar dia jadi positif. 0.625, jangan lupa unit dia apa? Unit dia dah bagi dah. So, you tak payah pening-pening. Meter per second per second. Gitu je. Sebab this is 2 marks. So, this one is K1 and this one is N1. Okay? Kalau pecutan saja boleh negatif. Yes. Kalau contoh dia tak tanya pecutan, dia tak tanya nyah pecutan, dia tanya pecutan, letak negatif. Okay? So that is where kita kena clear off. Sebab tahu tu tahu, tapi benda macam ni orang selalu buat silap, betul? Alright, so next, let's go to soalan B. Jom. Soalan B, dia minta kita hitung nilai T. Jika jumlah jarak yang dilalui adalah 245. Inilah di mana kalau tiba-tiba tadi dah elok laju, tapi kenapa dia minta jarak? Sebab jarak ni boleh cari area under the graph. Gitu je. So now kita tengok balik. Bawah sikit. Mana T? T-nya di situ. So T tu di hujung. Tapi bila mana dia bagi tahu jumlah jarak, perkataan jumlah ni merangkumi everything tau. Semua bentuk ni. So, first of all, kita ada bentuk yang ini. Sekejap saya guna hijau. Bentuk pertama, bentuk apa ni? Trapezium. Bentuk kedua, bentuk apa ni? Segi empat. Bentuk ketiga, bentuk apa ni? Segitiga. Semua boleh cari guna formula luas masing-masing. Yang pertama, I nak mudahkan you lah. Kita terus kira dia punya jarak boleh. Dia punya measurement tu. Okay, 28. 20 tolak 8, sini dapat 12. Okay, sini T, sini 20. Macam mana nak dapat antara ni berapa lama? T tolak 20. Biar je macam tu. Boleh terima? Biar je macam tu. Lepas tu, okay, sini sasar dia bagi 10. Betul? Tapi sini je sampai 15. Okay, that one you kena berhati-hati. Okay, lepas tu, now kita dah boleh try dah buat kira area sebenarnya. Sebab I dah keluarkan semua maklumat untuk dia punya measurement. First of all, I nak buat bentuk nombor 1. Dia punya formula akan jadi apa guys? Ini bentuk trapezium. 1/2 times garis lari tambah dulu distance dia. Tengok tangan I tengok tangan I. 1/2 times garis selari atas bawah distance dia. So garis selari tu yang sama mendatar. Dan you akan perasan, oh, yang ini, this one kena tambah dulu. This one tolong hati-hati. 1/2 times, okay, kita tengok panjang kiri ni 15, sini 10. So nak buat apa? 15 tambah 10. Memang gitu tau. Jangan tanya saya kenapa, tapi memang begitu. Lepas tu, darabkan dengan dia punya antara dia. 8. So darabkan dengan 8. So dah settle bentuk yang pertama. I kurungkan dia dulu. Okay. Tambahkan dengan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua apa? Simple. Simply petak. Petak panjang darab lebar. Panjang darab lebar. 12 darab 10. So 12 darab 10. 12, 10. Settle. Now bentuk yang ketiga. This will be the last, iaitu triangle. Okay. Triangle apa guys? 1/2 times base times
height. So 1 over 2 times base. Base apa? Base, nampak ni? T tolak 20 ni. Can you please take it all? Ambil je semua. Don't worry, tak payah nak takut alamak kenapa ada T. Memang kita nak cari T pun. Okay, darabkan dengan height. Height dia akan jadi sama dengan tadi tu 10. So darabkan dengan 10. I kurungkan dia. Okay, so now this one I tarik dia pergi bawah jap for more space. This all, ketiga-tiga bentuk yang kita tambahkan tadi tu will be equal to 3. 3 pula. Itu markah 245. Sebab I tengah tengok sini, lepas tu I sebut benda lain pula. Sama dengan 245. Okay. Kenapa 15 tambah 10? 15 tambah 10 sebab dia garis selari tadi. Okay. Kalau trapezium, bentuk trapezium macam ni, dia memang kena tambah. Boleh terima Okay. Thank you guys yang tolong jawabkan sekali. Okay. So now, kira one by one. Should be this one you dapat 100, 120. And then, sini, boleh tak I nak terus mudahkan? You tahu tak you boleh buat macam ni? Potong. Sebab dia atas bawah 1, 5. Sebab 1 per 2 darab 10 dapat 5. So bila 5 boleh expand terus. I buat shortcut sikit tau. 5T tolak 100. Sama dengan 2, 4, 5. Okay. So now apa lagi boleh buat? 100 tolak 100 hilang. 100 tolak 100 hilang. You hanya akan dapat 120. Tak apalah, kita buat one by one. 5T sama dengan 245. Okay. Kita nak T. So 5T is equals to 120 ni kacau. Bawa sana jadi tolak 245 tolak 120. Lepas tu you akan dapat 125 sebagai 5T. And we are so close. Yes, T equals to 125 over 5. And your T will be equal to 25. Yes, gitu je. Alamak, apa ni? Guys, kejap Dia kan, TikTok ni bila live lama sangat dia anggap macam kita AFK pula. Padahal bukan AFK. Okay, sekejap. TikTok call. Itulah. Okay, so now markah dia dekat mana tau? Okay, this one adalah 3 markah. So, markah yang pertama adalah mana-mana you akan dapat K1. Tapi kalau you berjaya form this whole thing, you will get another K1. Okay. And lastly, jawapan you adalah N1 nilai. So, in total you dapat 3 markah. How many minutes patut kita habiskan kat soalan ni kalau dalam exam? Less than 5 minutes lah. Okay. Guys, sekarang ni dah 77k. Cuba you tap-tap sikit kasih 100 sikit. Okay. So now, sambil you tap tu, so far this is our work untuk graf gerakan. Boleh terima graf gerakan ni, dia tak banyak benda pun sangat dia boleh tanya. Tapi you just kena ingat beberapa benda macam ni lah. Pecutan. Kejap I tulis benda yang kena ingat. First, kena tahu kira laju purata. Yang kedua, tolong tahu cara kira pecutan. Nyah pecutan, sama je. And yang ketiga, cari daripada jarak tukar jadi apa tadi? Sorry, bukan jarak. Daripada laju tukar jadi jarak. Ni je 3 benda yang paling penting lah. Sebenarnya ada lagi, tapi 3-3 ni antara yang paling famous lah keluar. Okay. Alright, so okay guys, sikit lagi 91k, 100k kita continue. 100k kita continue. Kita relax jap. Nak full page, nak SS. Nampak ke? Saya rasa macam nampak kecil. Dia kalau tak nampak, try Kelantan ya. Kalau tak nampak tak apa, sebab nanti I akan post. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Come on guys. 98k. Wow. Okay. 100k. Good job everyone. Terima kasih. Okay. So now, ni settle Ni settle. Graf gerakan, sadaqallahul azim. Let's go to the
third chapter of tonight, iaitu I pilih the next chapter afterward. Form 4 chapter 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, this one sebenarnya banyak benda dia boleh tanya. Mode, median, mean, julat, kuartil, julat antara kuartil, variance, sisian piawai. Ada 8 benda. Modification, dan juga macam plot kotak, apa lagi box plot, stem and leaf, plot titik. So sebenarnya dia ada 10 benda. Kalau I kira betul-betul ada 10 benda. Tapi hari ni I tak naklah fokus 10-10. I nak fokus kat satu je part yang mana setakat ni lah famous sangat, selalu sangat dah keluar, iaitu soalan kalau melibatkan dengan sisihan piawai. Okay, standard deviation, variance, standard deviation. Okay, macam mana I tahu soalan ni sebenarnya pasal standard deviation? Sebenarnya, kalau you tengok markah banyak-banyak tu, okay, 5 markah, 4 markah, you kena fikir dalam kepala, oh ini mesti ada sikit lah pasal mungkin lah standard deviation. Okay, dan try untuk cari keyword. Contohnya adalah perkataan layak. Apa lagi? Consistent. Layak, konsisten. Ini selalulah menandakan this is actually standard deviation punya cara. Okay, but how? Okay, now let's go. Kita pergi this first question. Ni soalan SBP tau. Tak main-main, I bawa terus soalan SBP dekat you. Okay, so now dalam pusingan akhir, 2 kumpulan terbaik telah memperoleh jumlah markah keseluruhan yang sama. Okay, oleh itu, bagi menentukan pemenang, penilaian dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil oleh setiap kumpulan untuk menyelesaikan tugas. Dia banyak cerita, tak apa. Masa dalam minit yang diambil oleh setiap kumpulan adalah seperti dalam jadual. Okay, lepas tu, min bagi masa kedua-dua ialah 16. So, benda ni, dia dah bagi tahu you, min dia 16. So, now, you kena tentukan kumpulan yang paling layak. Inilah yang I kata pasal standard deviation tu. Perkataan layak tu sendiri dah cakap dah. Okay, so now, how do we do this? Kita kena kira standard deviation. Kalau standard deviation dia rendah, lagi rendah daripada yang opposite dia tu, opponent dia tu, dia lagi layak sebab dia lagi consistent. Standard deviation yang low menandakan dia consistent. Maksud dia consistent tu apa tau? Contoh, sini kan, tengok markah dia 15, 17, 15. Kalau tiba-tiba elok, tiba-tiba sini markah dia 8. Macam you lah, dah elok-elok A, tiba-tiba trial jatuh sikit jadi C. Tak, okey lagi. Bukan nak merendahkan sesiapa yang anda kata itu terjadi, tapi just nak kata tak konsisten lah maknanya. So, bila tak konsisten macam ni, standard deviation jadi tinggi. Okay, so now, nak buat kira-kira standard deviation ni sebenarnya, formula dia dah ada dekat depan. Formula dia akan jadi, sebenarnya tak ingat sangat tau. X square over X minus, betul tak dia tulis macam ni? Kalau sesiapa yang ada formula sheet tu tolong check. Rasanya betul dia tulis macam ni. But guys, this is not really the brilliant way lah orang kata lah. Cara yang bijak lah untuk hafal. Formula is just a formula. Tapi macam kalau you tengok macam ni, kadang orang pun tak faham. So nak buat apa tau? Okay, ni I ajar you. First of all, min dah ada belum? Min kalau dah ada, which is this one, 16, Alhamdulillah. Min adalah simbol dia yang ni tau. So dia adalah yang ini. Okay, but anyways, okay, kalau min dah ada, kita boleh terus direct buat standard deviation. Tapi sebab ada 2 team, 2 standard deviation. Yang pertama, team A. Yang kedua, you kena buat untuk team B. So, cara yang paling mudah nak buat standard deviation adalah macam mana tau? Buat cara min, tolak min, square, square root. Okay, dengar betul-betul Buat cara min, tolak min, square root. Okay, square semua. Okay, jadinya nak buat macam mana tau? Okay, macam mana kalau I nak minta you kira min macam budak sekolah rendah? You akan tambah semua bahagi berapa banyak, betul? Okay, we will do that first. So, I kena refer atas. 15 plus 17 plus 15 plus 15.5 plus 17 over
min. Alamak, benda jatuh tu. Okay, so ini cara min, betul tak? Okay, cara min, buat cara min, tolak min. So min tu 16 tadi kan? Hujung ni tolak min. Next, square semua square root. Min semua nombor yang ada, tolong squarekan dia. Itu je. Alamak, kejap. This one I kena bawakan dia sedikit ke depan. Square. Okay, tapi bawah jangan square. Bawah je tolong jangan square. Okay? Lepas tu, 16.5 tu tinggal. Oh, sorry. Terima kasih. 16.5 dekat sini 16.5. Thank you guys. 16.5. 16.5 plus. So, sini jadi square. Bawah jadi berapa? Bawah jadi 6. Okay. So, nampak tak pattern dia? I just buat, buat cara min dekat sini. This is all min. Tolak min yang daripada soalan. Lepas tu kita squarekan dia. And lastly, all you need to do adalah tambah square root. Gitu je. Tambahkan square root. So, now, boleh tak tolong saya? Tolong kirakan berapa? 27.94, betul? 27.94. Okay, ambil dalam 3 titik perpuluhan, boleh? Dip, tidur Dip. Esok kena pergi sekolah awal. Itulah. Tak apa. Kita habis pukul 11 kita tidur. Guys, tolong I kejap. Oh, ke korang tengah menaip dekat calculator tu? Sebenarnya kan, kalaulah ada yang pandai cara tekan statistik tu, dekat class quiz, boleh tekan cara statistik tau. You boleh terus dapat jawapan. Kalau I suka terus tarik jawapan dari situ. I tak suka tekan manual. Okay, thank you. 947. Betul I risau. 27.95. I minta 3 decimal places, so kita stick with 947. Okay, next. Team B. Benda yang sama. How? Cara statistik. I tak boleh nak tunjuk kat sini sebab tak sempat nak tunjuk. Tapi, kepada yang ada class quiz, tak apalah, nanti I share. Tapi tak apa, kalau you dah tekan manual, dapat jawapan, boleh dah, terus dah. Kena ambil berapa tempat perpuluhan? I suggest 3. Kalau standard deviation ambil 3. Okay, so now kita buat B pula. B, 14.5 plus 14 plus 17.5 plus 16 plus 16 plus 18 over 6 minus min. Okay, sini square root ni sampai hujung tau. Just in case ada yang confused sampai mana? Sampai habis min. Okay? So, now, squarekan semua. Square, and square. Square root kan dia. Okay, so now, please tell me what is the answer. Sekejap, I rasa I kena tekan jugalah untuk yang ni. 6, 1, 14.5, 14. I tak salah kan? 14. 17.5, 16, 18. Okay. Tadi kan, may I know if you all betul ke dapat 27 tu? Sebab I rasa 7.328 kan? Sini salah kan? 7.328 kan guys? Bawah ni adalah 0.8666. Alamak, okey lah. I kirakan untuk you lah. Okay, team B ni I dapat 1.443. Okay. So, untuk yang atas ni you should get to 15, 17, 15, 16.5, 15.5, 17. Okay, you should get 0.866 lah. Okay, kepada tadi tu yang ada bagi jawapan 27 tu, tolong tekan kalkulator balik boleh? Sebab saya rasa awak salah tekan kalkulator tu. Okay, kalau awak tekan kalkulator, you should get this. Kalau you rasa susah, you boleh tekan cara statistik. Siapa yang reti tekan cara statistik, terus ambil jawapan. Tapi kalau yang tak reti, boleh je masukkan one by one. Okay, so now, dekat sini sebenarnya you dah dapat banyak markah. K1, N1, K1,
N1. Sampai sini you dah dapat 4 markah out of 5. Now you just have to answer the question. Siapa yang lagi layak? Jawapan dia adalah yang paling low standard deviation. So, you akan cakap dekat sini, team A lebih layak. Okay, so now, saya suggest tolong tulis justification sekali. Justifikasi. Sebab kebiasaannya dia minta justifikasi. Kerana sisihan piawai lebih rendah bermaksud lebih konsisten. Okay. So, my teacher pesan bila when it comes to this kan, dia punya keyword adalah sisihan piawai dengan konsisten. Dua ni ada, insyaAllah dapat full mark. So, this is N1. Alright. So, cakap pasal sisihan piawai lebih rendah, cakap pasal konsisten. Okay. Kalau kalkulator biasa ada tips ke, sebenarnya kalkulator biasa tu pun boleh try cara statistik. Tapi saya tak sempat nak ajar hari ni. So, nanti boleh buka dalam YouTube. Kalau, to mention pula YT. Okay. So, okay, let's do soalan next dia, sebelah dia. Okay, kita dah nak habis dah. Okay, kita tengok yang ni pula. Okay, ini pun pasal, alamak, I tengah lag Okay, ignore tau. Kalau I tengah lag ni, nanti sekejap lagi mungkin insyaAllah dia okay. Tapi asalkan atas ni okay. Atas ni okay. So now, dia kata Imani juga menjual kek cawan, coklat dan kek cawan. Alamak, justifikasi I baca sekali. Tim A lebih layak kerana sisihan piawai lebih rendah bermaksud lebih konsisten. Okay, so now let's go. Imani menjual kek cawan dan kek cawan strawberry, coklat dan strawberry. Menunjukkan kuantiti kek cawan yang dijualnya selama 10 hari. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. Low battery ke deep? Tak. Low ke? Kejap. Alamak. Tak pun. Tapi oh no, to be safe kan? Yes, I kena connect to power source. Sekejap. Tak, sebab memang daripada tadi dia ada masa-masa dia lag. Okay? Alamak. Soalan atas okey je. Kalau soalan atas okey je, kita lag sangat ni. Itulah. Terhenti-henti ni. Sekejap. Macam mana? Ni dah connect belum? Ni dah connect ni. Tak ada guys. Ini bukan masalah bateri tau. Okay, sambung okay. Tak apa, nanti dia okay. But suara okay. Alright, so now selama 10 hari, meaning to say sekarang ni kita ada 10 data tau. Okay, now dia kata min dan sisian piawai kek cawan coklat ialah 34, 8.473. So ini adalah min, ini adalah sisian piawai. Dia dah bagi kita direct. So yang dia tak bagi direct tu adalah untuk strawberry. So bila you nak compare mana satu yang lebih konsisten, you kena ada dua-dua nilai standard deviation. Okay, so bila you nak kira, you akan kena kira dulu untuk strawberry punya apa tau. Okay, sebab kalau dekat sebelah min dah bagi, tapi kalau dekat sini min dia dah bagi ke? Min dia belum bagi. So min dia akan jadi tiba-tiba okay. Okay, min you kena kira dulu. Okay, so min untuk strawberry. Yang X bar tu hanyalah untuk simbol dia je ya. So min adalah tambah semua. Ni tak ada apa-apa pun. 2, 3, tambah 3, 4, tambah 2, 4, tambah 15, tambah 30, tambah 3, 3, tambah 2, 4. And lastly, you bahagikan dengan 10. Sebab ada 10 data. So, you akan dapat min dia adalah, yes, tak jadi meletup. Korang ni menakutkan lah. Janganlah. Sama dengan 25. Okay. So, dapat 25. Okay, good. So, now bila min dah dapat, boleh dah kira dia punya standard deviation. Untuk strawberry. Macam mana? I bagi tahu cara min. Buat cara min. Tolak min. Square semua. Square root. So,
Buat cara min, 19 tambah 18 tambah 30 tambah 23 tambah 34 tu. 34 sorry. 34 tambah 24 tambah 15 tambah 30. Okey, yang ni kena extend sikit lah. Hana buat baris. Tambah 33 tambah 34. Okey, so ni semua bahagikan dengan ada 10 tolak min. Betul? Okey, next nak buat apa tau? You tambah square, 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 square. Everything square except dekat bawah. And lastly, you square root kan semua. Direct je. So benda ni you boleh try buat slow-slow ataupun you tekan calculator cara statistik. But I'm so sorry, I cannot I rasa I bagi tahu untuk class Swiss je lah Kalau class Swiss, pergi menu, pergi dekat nombor 6, select nombor 6, select 1, one variable. So nanti muncul kan, muncul satu column. So key in semua. Okay, dah settle. You tekan option, you tekan 3. So ini dia punya step. Andai kata ada yang tertanya-tanya bagaimana, but this is specifically for class Swiss. 24. Oh, okay, thank you. 24. This is untuk class Swiss saja. Guys, tahu tak kenapa kita punya view slow? Views kita low. Sebab tadi TikTok kata dia tak boleh recommend I punya live dekat search. I tak tahu kenapa. So memang korang ni yang memang setia bersama I lah. Okay, tak apa, kita dah nak habis pun. So 19, 18, 30, 23, 34, 24, 15, 30, 33, 24. Okay. Supposedly you akan dapat 6 point. Banyak nak lah TikTok tu lah. 6 point berapa Just to be sure lah kan. I dah buat dah. 6.213. Betul lah. 6.213. Okay. 6.213. So now, you tahu tak markah dekat sini? K1 and 1. K1 and 1. Okay. Dah dapat 4. Sebab you hanya tinggal jawab je soalan. Mana satu yang lebih konsisten? So, kita comparekan dengan coklat yang sisihan piawai dia adalah 8.473. Okay. So, strawberry 6.213. Mana lagi low, itu lagi konsisten. Meaning to say, apa yang ni? Jualan kek cawan strawberry lebih konsisten. Kena ada perkataan konsisten tu kerana sisihan piawai, tulislah penuhan, sisihan piawainya lebih rendah berbanding kek cawan coklat. Gitu. So bila you tulis macam ni, dapatlah another marks. Just for you untuk just declare je. Okay. So that is one of the very highlight lah. Kalau nanti you jumpa soalan 5 markah kan, cuba you tengok adakah itu sisihan piawai. Sebab sisihan piawai memang markah dia tinggi. So that's why I pilih juga topik ni untuk ajar malam ni. So boleh boleh. Nak SS semua ke? Tak apa guys, sebab nanti I akan upload juga dekat Tele. So no problem, but
Okay, test. Okay. TikTok I ni macam-macam lah hari ni. Okay, tak. I punya bateri habis. I punya bateri ni habis. Sebab I ada 2. Tahu lah hari ni macam banyak sangat cubaan daripada tadi lagi. Okay. So now problem solve. Wow, jelas lah. Ya, sebab kita tukar mic. Nampak ni? Alamak, ni, sorry. Ni. Tukar mic. Okay. TikTok dengki itulah. Tadi dia dah kata, oh I cannot, bukan, dia kata your life is not recommended to search bar because apa tau, restricted lah. Aku tak faham lah. Tadi elok je masuk narator orang. But it's okay guys. Mana yang nak belajar tu, be here lah, belajar lah Okay, kita pun dah nak settle dah, no worries. So now, let's go. Tapi kan sayang lah, sebab patutnya lagi ramai boleh masuk, lagi ramai boleh belajar. Entahlah, biarlah lah, entahlah. Okay, so now next, I pilih topik Form 4 Chapter 9, Kebarangkalian. Kenapa I pilih Kebarangkalian? Sebab tak ramai suka chapter ni. Tapi I suka Kebarangkalian sebab entahlah, I just think I'm a statistic kind of person lah. Statistik tau, bukan autistic. Okay, statistik. So now, this one is soalan-soalan yang melibatkan dengan benda ni. Oh, by the way, ini adalah soalan Selangor tau. Dia tak tulis ni. Ni soalan Selangor. So, mana-mana geng Selangor, korang dah pernah nampak paper ni hari tu. Probability susah. Okay, kita tengok bila I explain ni, kita tengok. Dia senang ke susah? Okay, so now. Roslan ialah ahli kelab STEM. Semasa perjumpaan kali pertama, Roslan menaiki bas. Sama ada bas A atau bas B. Bas A atau bas B. Betul? Lepas tu. Okay. Kebarangkalian Roslan menaiki bas A ialah 2/5. So, mana A? A dekat situ kan? 2/5. Isi macam tu. Okay. Lepas tu, apa lagi? Jika dia menaiki bas A, kebarangkalian dia lewat ke sekolah ialah 7/10 pula. So, lewat is L. So, A 7/10 dekat L. Boleh terima? Okay, ni just complete the thing je. Complete the thing. Lepas tu apa lagi? Jika dia menaiki bas B. Okay, jika dia menaiki bas B, kebarangkalian dia lewat juga adalah 1/8. So, B lewat L 1/8. Okay, dah settle. Okay, tapi soalan suruh kita lengkapkan. Tadi banyak tak lengkap? Ada 3 tak lengkap kan? So, this one, I dah pernah buat video sebelum ni. Sebenarnya dia simple je. Nak dapat pair dia, bawah tolak atas, dapat atas. Betul tak? 5 tolak 2 dapat 3? Terang lagi bersuluh. Bawah, follow je bawah. 5. So, 3/5. Gitu. Lagi, kita try untuk yang ni. Bawah, tolak atas, dapat atas. 3. Bawah, follow je bawah. 10. Apa yang 3/5? Ya, 3/5. Okay, lagi satu pair dekat bawah. Bawah, tolak atas, dapat atas. Bawah, follow je bawah. Dapat. Macam tu je. Tak payah nak pening-pening. That is all that you need to do. Bawah tolak atas, dapat atas. Bawah, follow je bawah. Okay, so now, bila dah okay yang tu, tree diagram ni untuk unreplaceable data kan? Ya, unreplaceable. Sebenarnya replaceable pun boleh. Okay, so now, tengok soalan 2. Soalan 2 cakap, hitung kebarangkalian bahawa Roslan akan lewat ke sekolah. Now, dia kisah ke pasal dia naik bas apa? A ke B ke C ke? Dengan siapa? Dengan ex dia ke? Dengan crush dia ke? Dengan kawan dia ke? Dia tak kisah. Dia just nak tahu dia lewat ke tidak. Meaning to say, outcome dia, dia nak dia lewat je. Okay? So, mana yang ada lewat? Yang ni kan? You nak buat apa tau? I nak you trace dia pergi belakang. Sekejap. Trace dia pergi belakang. Trace dia pergi belakang. Boleh? Macam tu. So, nampak tak ada 2 jalan? Ada 2 jalan. So, kalau ada 2 jalan, sama jalan kita darab, lain jalan kita tambah. So, antara merah ni, darab. Lepas tu tambah. Okay. Yes. Meaning to say, sama jalan. Untuk yang first ni, atas ni, 2/5.
darabkan dengan 7 per 10. Betul Bawah 3 per 5 darabkan dengan 1 per 8. Okay, now kita ambil dua-dua ni. Allahu Akbar, sorry tertarik yang tu. Kita ambil dua-dua ni. Sebabkan dia lain jalan, you tambahkan dia. Muncullah topik ni dah tak ada dekat MF. Ada itulah probability distribution dengan permutation combination tu. Tapi favourite saya probability distribution tu lah. Saya suka statistik. Okay, so now, okay, tolong kira dapat berapa. Rasanya direct je ni. 2 per 5 darab 7 per 10 tambah 3 per 5 darab 1 per 8. Biar je dalam pecahan, 71 per 200. Oh, dulu ada. Okay, dah settle. So now, perasan tak? That's all that we need to do. Tambah darab je. Again sama jalan darab, lain jalan tambah. Okay, so bolehlah buat note sikit. Sama jalan you darab, lain jalan you tambah. Gitu je. So now, bila dah dapat ni, this is 1 mark, K1, and this is N1. So now, from here, you dah dapat 2 markah. Lagi 2 daripada completing dekat atas tu. Yes. So, atau darab dan tambah. Ya, boleh juga. Sebab another way for us to read this adalah bas A dan lambat. Darab. Nah, gitu. Okay, so now, dah settle lah yang ni. Let's go to the next question. Soalan C. I rasa kita buat soalan C. Lepas tu kita buat yang ketat sama linear tu satu soalan. Graph I bagi you buat sendiri, boleh? Sebab graph I pernah upload video. Notes, tips untuk cari tempat kosong tu. Tempat kosong, apa yang ada dalam soalan, masukkan je. Lepas tu, again I repeat ni last bawah tolak atas dapat atas. 5 tolak 2 dapat 3. Bawah, follow je bawah. Gitu je. Alright, so now let's go. One more question for probability. Okay. Keluarga Aizat dan keluarga Diva ingin menyewa inap desa Jitsen. Jadual 5 menunjukkan bilangan ahli keluarga Aizat dan Diva yang akan menginap di inap desa Jitsen sempena sambutan hari keluarga. Meaning to say, yang keluarga si Aizat dengan Diva atau siapa ni, diorang stay together. Diorang duduk dekat homestay yang sama. Boleh terima That's all. Lepas tu, okay, 2 orang telah dipilih secara rawak. Secara rawak dari keluarga 2 orang untuk menyertai suka nikah. Hitung kebarangkalian bahawa yang first, seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. So, dia nak male, female. Okay. So, ini boleh pakai yang tips yang kawan kita cakap tadi. Kalau dan, darab. Okay. So, now, kalau you confused, letaklah darab siap-siap. Darab apa? Okay. Apa probability lelaki? Apa probability dapat perempuan? This one, tengok dekat table. Okay. Ada orang akan ingat, oh kita kena buat gambar raja pokok kot. Diva, Aizat. Okay, ini tolong hati-hati. Sebab this is simply probability yang mudah je. Yang mana? Okay. Kalau you kira lelaki dulu. Lepas tu female. Okay. Lelaki 13 campur 14, you akan dapat 27. 9 campur 6, you akan dapat 15. Betul? But in total, all the people yang ada di homestay tu sekarang adalah tambah semua. 13 tambah 14 tambah 9 tambah 6. Tambah 14 tambah 9 tambah 6. You should get ada 42 orang. So, semua ni 42 orang. Lelaki 27 daripada 42. Perempuan 15 daripada 42. So, probability lelaki darab probability untuk dapat perempuan is simply lelaki tadi ada 27 kan per 42. Perempuan tadi ada 15 kan per 42. Tu je lah jalan kerja dia. Tu je. So, you should get 27, 42, 15, 42. 45 darab 2. Darab 2 tu 45 per 196. Yes, 45 per 196. That is your answer. Gitu je.
Okay, tengok sekali lalu. Lelaki, perempuan. Darab je lah. Darab je sebab keyword pun dan. Dan tu darab. So, meaning to say this one is K1 and this one is N1. 2 marks from there, simply. Okay. Okay, so next adalah untuk soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni I need you untuk concentrate betul-betul sebab yang ni kita kena lukis gambar raja pokok. Kalau atau tu tambah. Atau jadi tambah. Atau jadi tambah. Dan jadi darab. You ingat D, dan kan D kan? D, darab. Okay? Alright, so now, let's go to soalan nombor 2, jom. Kita dah tak banyak masa dah, I'm so sorry. Okay. Kedua-dua orang yang dipilih adalah daripada ahli keluarga yang sama. Okay, this one, you kena hati-hati sikit. Sebab, dia tengah cakap pasal ahli keluarga. Okay, dia tengah cakap pasal keluarga keluarga Aizat, keluarga Diva. Okay, bila kita nampak dia macam ni kan, usually soalan macam ni, dia kena ada gambar raja pokok kalau nak senang. Tapi kan, dia tak bagi lah. So, nak buat apa? I suggest buat gambar raja pokok. Okay, maknanya macam mana tau? Okay, follow kita nak pilih 2 orang. So, sure akan ada first and second punya choice. Okay. Now, biasa untuk first memang kita cabangkan 2 dulu. Sebab dia memang ada berapa pilihan ni? Berapa family yang ada? Aizat dengan Diva. 2 je. So, Aizat I letak dia sebagai A. Diva I letak dia sebagai D. Boleh terima? Okay, A and D. Daripada A, boleh cabang lagi. Untuk orang kedua, mungkin dapat Aizat lagi. Atau mungkin dapat Diva. Diva pula, benda yang sama. Boleh dapat Aizat, boleh dapat Diva punya family members. So now, you need to do dia punya probability. Okay, so yang ni, adakah sama dengan yang ini? No, because this is about gender. But this is about the family. Okay, so benda yang berbeza tau. Benda yang berbeza on which, sekarang ni, cuba you kira pula Aizat punya total family member ada berapa? 13 tambah 9 dapat 13 tambah 9 dapat 22. Okay. Next. 14 tambah 6 untuk Diva akan dapat 20. Okay. So, dah settle. Aizat 22. Diva 20. So, now, the first ni, kita tak pilih orang lagi. So, kita follow je apa yang kita ada tadi tu. 22 Aizat, 20 Diva. Okay. 22 Aizat, 20 Diva. Per berapa ramai orang in total yang ada? Kita ada 42 orang tadi. So, this one jadi 42. Jadi 42. Okay. Next. Okay. Bila dia dah pilih orang pertama, bila dia nak pilih orang kedua, berapa baki orang yang tinggal? From 42 people, jadilah 41 orang je kan yang tinggal. So, I suggest yang ni jangan tunggu-tunggu, terus tulis dulu sebab takut you lupa. Bila 42 orang, dah curi seorang, dah kena kidnap, jadilah tinggal 41. Okay. Next. Yang ini pun thank you so much. Korang memang aware. Okay. Now, tadi dah ambil seorang daripada Aizat punya family. Elok-elok 22, kena curi 1. So, 22 tolak 1? 21. Lepas tu Diva punya family ni, tadi ada kita ambil sesiapa? No. So, remainlah 20. Ataupun you boleh buat bawah tolak atas. Bawah tolak atas, dapat atas. Bawah, follow je bawah. Boleh Okay. Now, repeat pula untuk Diva. Diva. Okay. Diva tadi 20. Sekarang ni kalau dia nak ambil lagi Diva, tinggal berapa orang je keluarga Diva? 19. Baki kat atas ni 21. Betul tak 21? 22, sorry. Sebab kita tak colik mana-mana lagi daripada Aizat. Betul? Yang ni. Okay. So, yes. This is it. Okay so far, okay this is how you construct something like this. Kalau soalan baik, dia bagi. Kalau soalan tak baik, ini yang terjadi. Ini yang terjadi sebenarnya. Okay, so now, dia nak kedua-dua orang dipilih daripada ahli keluarga yang sama.
So sebenarnya you kalau nak mudah tulislah kat sebelah ni dia punya kesudahan. Nama dia adalah kesudahan, outcome. Aizat, Aizat. Aizat Diva. Diva Aizat. Diva Diva. So mana yang dapat keluarga yang sama? Confirm lah AANDD. Betul? AANDD. So benda yang sama dengan tadi, trace pergi belakang, trace pergi belakang. Sama jalan darab, lain jalan tambah. Meaning to say, jalan pertama kat atas tu 22/42 darabkan dengan 21/41. Sama jalan darab. 20/42 darab 19/41. Lain jalan kita tambah. Gitu je. Dia tak susah sangat pun sebenarnya probability kalau dekat maths ni. So now, tolong kirakan dapat berapa? Apa maksud sama jalan? Daripada yang hujung ni, kalau saya trace dia ke belakang guna warna merah, nampak tak? Dia akan macam ni. So, dia jumpa dekat dua probability. So, itu maksud saya sama jalan. Sama jalan darab. Lain jalan, tambah. That's all. 421/861. Yes. 421/861. This is your K1. This is your N1. Markah. So, dapatlah jawapan 2 markah juga. Sekejap I punya app ni macam lagging sikit lah. Allah. Kalau aku tutup app terus dia pergi bawah. Kejap. I kena naikkan balik. Sorry guys. Naikkan. Okay, turun. Aduh. Alright. So, dah mula dah lag sebab I edit kan. So, nampak tak sebenarnya probability ni, dia benda yang sama je kalau dekat maths. Okay, paling-paling pun dia nak add sikit lah daripada form 2. Tapi itu pun simple. Simple probability. Okay, nanti kalau saya free lagi, nanti saya buat video pasal probability. Okay, so now. Yang ini dah settle tau. Okay, sebenarnya, tadi, waktu awal-awal kan kita skip soalan form 4 chapter 6 kan. Ketak sama linear dalam 2 pemulihan. Saya tak sempat nak buat semua sebab dah nak pukul 11. So, soalan graf ni saya tinggal boleh? Sebab soalan graf ni saya pernah post video. Saya pernah post video dekat YT. So, kalau anda kata you perlukan pertolongan dalam graf ketaksamaan, pergi ke situ. Okay. So, I will do this question as the last question for tonight. Alright. So, now, let's go. Soalan yang ke-6. Nyatakan semua ketaksamaan linear yang memuaskan rantau belorik yang diberikan. Okay. So, now, garis dah bagi. Tapi, you perlu buat dia punya ketaksamaan. Okay. Tapi kan guys, kalau you tengokkan betul-betul soalan ketaksamaan, dia banyak pakai konsep daripada form 3 garis lurus, betul tak? So kalau you start dekat garis lurus, soalan chapter ni you akan start sikit. So my advice is kalau you tak faham ketaksamaan linear form 4 chapter 6, pergi lari balik pergi form 3 chapter 9 garis lurus. So now I akan explain in terms of garis lurus. Y equals to mx plus c. Yang pertama, okay. Yang pertama, saya nak buat yang mudah dulu. Yang mudah dulu, yang mana rantau belorik ni di atas garisan yang berwarna biru. Perasan? Okay. Dan kalaulah you perasan, garis dia ni adalah garis yang melintang. Kalau melintang, dia ada kekecerunan? Tak ada. Kalau tak ada kecerunan, apa dia punya persamaan? Dia langgar kat mana? Dia langgar dekat Y kan? So, Y is equals to berapa? Negatif 3. Setakat itu saja. Y sama dengan negatif 3. But now, kita tak nak persamaan. Kita nak tukar jadi ketaksamaan. So, dia akan jadi apa tau? Okay. Tengok dulu. First of all, you kena tahu kalaulah dia cakap pasal Y, Y ni pergerakan atas bawah. X pergerakan kiri kanan. So, sekarang ni, shaded region berada di atas, betul? Kalau di atas, confirm lah dia lebih besar. Okay, secara logiknya, kita akan kata orang yang lebih tinggi, lebih besar, pangkatnya di atas. Gitu. So, bila dia di atas, dia akan jadi lebih besar simbol dia. But now, consider balik. Garis putus-putus ke garis yang
solid yang tak putus-putus. Kalau dia putus-putus, tak perlu ada benda ni. Tak perlu ada sama dengan. Cukup sekadar itu sahaja. Boleh? Dapat? Alright, putus-putus biar je macam tu. So, itu dah dapat. Okay, lagi. Mana lagi yang saya boleh buat? Okay, now, kita tengok warna merah sini. Kita buat warna merah dulu. Okay, so now, nak buat macam mana ni? Okay, ini garis lurus. Garis lurus. Form 3 dah belajar y equals to mx plus c. Okay, apa benda je yang you kena ganti? Ganti M, ganti C. Okay, M nak dapat mana? M tu, you kena kira kecerunan. Kecerunan boleh buat dua. Sama ada beza Y bagi beza X. Ataupun, perasan tak ada pintasan-pintasan. Formula dia akan jadi pintasan Y bahagi pintasan X. Kenapa ada negatif? Memang formula. Boleh? So, dapat M dia negatif 5/8. Tak boleh buat apa-apa dah. C. C tu apa? C tu pintasan Y. Langgar dekat 5. So, now ganti balik. Y sama dengan negatif 5/8X tambah 5. Simple. Now, kita nak tengok Y. Tahu? Okay, tengok Y. Kita akan usually tengok yang di belah kiri. Jangan tengok belah kanan. Kanan nanti kena terbalik. Okay, tengok belah kiri. Y sekarang ni, shaded region untuk line ni, di bawah ke di atas? Di bawah. Kalau di bawah, dia jadi kurang. Sekejap, bawakan ni ke atas sikit. Dia akan jadi kurang. Sorry, kejap. Y kurang daripada negatif 5/8X tambah 5. Okay, next. Garis dia solid ke tak solid? Garis yang tak ada putus-putus. So, tambah benda ni. Tambah benda ni. Sebab dia garis putus-putus. Garis tak putus-putus. Garis padu kita kata. Gitu je. Y is less than or equals to 5 negative 5/8x plus 5. Okay, dah dapat 2. Okay, next. Kita tengok yang warna hijau pula. Sorry, warna hijau pula. Okay. Ini another line. Okay. Warna hijau ni pula, okay, dia macam macam tak direct sangat. Ada 3 negatif 3. Tapi mana koordinat lagi satu nak buat kecerunan? Jawapan dia situ. Perasan tak itu origin? Asalan kosong-kosong. So, benda yang sama, y equals to mx plus c. M sama dengan beza y bahagi beza X. Okay. Jangan lupa negatif-negatif tu kena ada. Dapat 1. Betul? So, dapat 1. Lepas tu, what is your C? C tu pintasan Y. Pintasan dekat kosong. C kosong. Means C tak payah tulis apa-apa. Jawapan dia adalah Y sama dengan 1X. Tapi 1 kita tak biasa tulis. Biar je Y sama dengan X. Now, tengok juga Y ni, okay, pergerakan atas bawah. So, daripada line yang ini, dia shaded regionnya di bawah, betul? So, kalau shaded regionnya di bawah, dia akan jadi kurang. Y kurang daripada X. Tapi, putus-putus ke? Tak putus-putus. Tak putus-putus. Solid. So, kena ada line. Kena ada sama dengan. So, that is 3. Okay, dah jumpa 3. Now, some people will say macam, oh, dah settle, dah tak ada apa-apa dah. Tapi, dekat sini, you kena pandai analyse. 4 markah, 4 ketaksamaan. Okay? Biasanya tulis ketaksamaan ni, jalan kira tak ada. 1 markah untuk 1 ketaksamaan. So, now kita ada 4. Mana lagi 1? Okay, this one, sebenarnya dia tersorok sikit. Dia adalah yang ini. Perasan tak? Yang ini, dia semua dekat belah kanan. Mana ada yang belah kiri ni? So yang inilah sebenarnya you punya garis X. Okay. Inilah sebenarnya you punya ketaksamaan yang keempat. Yang mana sekarang ni, tengok betul-betul. Dia sedang menunjuk ke kanan, betul? Kalau pergerakan kiri kanan, kita associate dia dengan X. Lepas tu, okay, line dia walaupun tak nampak, this is still solid line.
Kalau part C sentiasa solid line dan dia melebihi kosong kan, so dia kena more sebab dia ke kanan, dia menunjuk ke kanan. Kalau X kiri kurang, kanan lebih. Kanan lebih afdal. Lebih kanan. Gitu. So, ada I back, ada garis, more than 0. So, this is your fourth ketaksamaan. Yeah. So, now, 4 ketaksamaan, 4 markah. So guys, percaya atau tidak, tonight kita dah habis. I berjaya ajar banyak gila hari ni. I hope that serba sedikit mampu membantu semua orang yang berada dalam ni. Tahu tak, I punya mata dia macam dah berat gila, rasa nak tidur. Sebab petang tadi, oddly I tak tidur. Biasa I tidur petang, tapi hari ni I tak tidur. Okay, so guys, I dah nak end live, but oh my god, thank you so much yang bagi gift tu, Grand Koyum, thank you so much. Kita jumpa esok. I nak tidur terus lepas ni sebab I ada kelas esok kena attend. So guys, all the best untuk you punya pasar. Make sure to study well sewaktu weekend ni. Dan okay, saya tak minta banyak saya nak minta awak semua doakan saya punya keikhlasan masa saya mengajar dalam live ni, sebab saya tak minta apa-apa pun. You know, I barely get any rewards from TikTok. Okay, I buat live ni bukan I dapat duit pun. No, but it's just simply that I want to share. I feel like there is always people who need help. So yes, I doakan you all yang terbaik. And itulah, minta maaf tak sempat nak cover banyak, but itulah, Alhamdulillah lah selesai hari ni. Okay, so yeah, tak minta banyak, doakan I, kecemerlangan I straight A+, 11 A+ untuk SPM 2025. Okay, semua subjek lah A+, 11 A+, memang I target 11 A+. Sama juga untuk you, I wish you all the best. Dan itu je lah. Nanti join my Telegram channel bagi yang belum join, sebab nanti I akan uploadkan recording. Dan sekali dengan semua nota-nota yang conteng ni, I akan postkan di situ, termasukkan dengan graf. Graf ni nanti I bagi jawapan, nanti boleh check. Okay, so that's all from me. Sama-sama, InsyaAllah dalam ni semua straight A. Lah, ada tele ke? Ada, join tele. Tu kan ada tulis kat atas tu, ada tele. Nanti saya akan upload semua ni sekalikan dengan recording dekat YouTube. Make sure to share. Kalau nanti video tu dah keluar, you share dekat you punya kawan-kawan. Okay, so that's all from me. Thank you so much everyone. Kita end live dulu tau. Okay, you're welcome. Sleep well, thank you. Bye. Bye guys. Ya Allah, I tak tekan lagi punya.